Saya ingat surat yang macam balai nilai terima tu kita dah terima 4-5 surat macam tu. I think orang ni dia dah post ke Port Dickson, Nilai dan merata. Jadi we take note of that. Tapi saya rasa masyarakat tak perlu risaulah. Setakat ni di Negeri Sembilan lah dia mengedarkan surat tu. Ada mental problem ni. Tak tahulah tu. Kita sedang cuba kesan orang yang hantar. Surat dari mana? We do not know. It is sent through the post. Jadi kita tak tahu. Jadi kita akan cuba kesan lah. Betul? Apa yang mendorong mereka individu ataupun yang Mereka dia orang ni dengar macam-macam laporan kan, macam-macam berita kan. Sebab dalam surat tu bukan saja pemimpin Malaysia yang diugut, pemimpin Myanmar pun diugut juga. Jadi apa ada kena-mengena kita dengan Myanmar kan. Jadi tak apalah, biarlah kita tengok ya. Ini akan disiasat atau tidak dilayan? Tidak, kita siasat. Kita akan siasat.